korang, hari ni kita orang pergi jalan-jalan dekat zoo. Girl, you got the recipe macam kimchi. Jadi yakini ku takkan pasti. Kau ini ku bila aku ready. So guys, tadi kita orang dah redeem tiket. So nak pergi tengok kawan-kawan Fatimah. Semuanya kau Fatimah. Ya. Mama rindu. Tapi kita orang kat sini ada macam show tau. Tapi dia masa je pukul 11 dengan pukul 3. So sekarang pukul apa? 10.58. So kita kena pergi tengok show dulu. Lepas tu kita akan jalan-jalan kat sini lah. So kita macam skip beberapa tempat. Korang pasukan actually Nisa last time pergi zoo masa Nisa baby. Itulah baby tapi macam dah boleh jalan. Macam alah budak-budak jalan macam ni. Tek. Selamat datang. Selamat datang. Aku selamat datang pula. Selamat datang. Lepas tu Nisa macam dah lama nak pergi. Lepas tu Nisa ajaklah Farhan. Tapi dia tak nak. Nisa rasa zoo ni bukan vibe dia lah bila. Our first superstar named Diego. Say hi, Diego. Hi. So Diego is from species blue and golden cow, and we can find him at South America. And Diego now is 60 years old. So Diego selalu kita boleh jumpa Rocky di permainan tempat di Indonesia, Sulawesi dan di kawasan yang berdekatan. Diego, please shout Diego. Kalau begini. Okay, one more time. Mr. Jimmy said, not enough support. Gonna try again. One more time. More louder. Dede. Sampai nanti nak kedua. If you still support Diego, please shout Diego. How do you do? Good. Okay, macam tu lah kalau semangat. Lagi kuat daripada Diego. If you still support Rocky, please shout Rocky. How do you do? Power. Baru kenal. Friends, are you ready? Are you ready or not, friends? Are you guys ready? So if you guys ready, let's count together. 1, 2, 3. Makan kuaci. Abang tu cakap tak boleh pegang, nanti gigit. Itu tak kena ulang. Apalagi ada kamu di sini. Tolong guys. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin tidak Nanti gigi patah. Masih saya panas kan? Ni psycho lah. Psycho yang macam psycho. Kalau gitu tak kata mudah kejut aku. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night. Have some cookies and coffee. Apa kau jadi? It's all done. It's all done. Ni aku siapa ni? Bisa depan sikit. Duduk bodoh ni. Kalau kenapa siap? Kita boleh.
Oh my god. Awak masih introvert. Kita tak boleh meminta. Sini. Nampak? Dia nampak di saat nampak Tak aku nampak mata. ada. Senyum. Senyum cepat. Itu Nisa. Awak. Kenapa dia macam The house inside. Nisa boleh lah. Boleh. Tapi Nisa, tadi dia cakap semua orang ramai. Apa boleh makan? Wah, banyak lagi. Jom, let's go. Pandai awak makan. Lama sangat jumpa dia. Apa itu makan? Kita akan pergi tengok panda. Okay, Kung Fu Panda. Let's have fun. Korang boleh tengok ni. Oh my god, what is that? Oh my god. Sebab aku sempat rekod. Kita orang kena mendaki Kita orang kena daki. Sebab macam aircon. Demi Wait, unta. Aku demi aircon. Wah. korang. Unta. Aku sangka ada unta. Nampak dia? Nampak. Boleh. Ni aku baru lagi naik atas dia. Alamak, tak cahaya mentari. Panas Nak weh. Panas Orang sangat. sangat panas. Nak tengok panda je pun tapi masa. Ya, macam mendaki gunung Kinabalu. Ya, aku. Ada rasa sejuk-sejuk. Ya, dah sejuk dah. Sumpah sedap hidup peja sejuk. Fatimah, retreat. Hei, besar ke muka kat sini. Korang dalam ni, we are not allowed to make a noise. Sebab nak bagi panda tu tidur dengan selesa. Nampak tu, sedapnya hidup dia. Let's tak payah belajar, makan orang kasih, hidup tersejuk. Seronok hidup dia. Sudah. Kita orang dah habis tengok panda. Kurang dah habis. Kurang, saya banyak. Ni garang panda. Ni beras. Excuse me. Oh my god, so hebat. Kura-kura. Satu kura-kura, dua kura. Banyak weh. Tu. Ya weh. Ni kura-kura, mak kura-kura. Nenek kura-kura. Itu. Hei, kenapa badan dia macam buruk? Aku nak macam spesies ni kacau kita ni. Weh, kesan dia mesti dia insecure kan? Sebab dia macam tak cantik sangat. Dia berpetak-petak. Dia macam tak ada petak. Itulah. Lah, apa nak cari? Oh, pedas. Nampak ke? Tak nak keluar weh sejuk. Kalau ni ular yang berbisa, ni perempuan yang berbisa.
buaya saya ni kena ikut buaya. Buaya dia ikut buaya. Mana gitu. Sayang. Buaya. I love you. Betul kata buaya bodoh. Tengah mandi guys. Lepas tu kita orang tak larat dah weh. Sumpah tak larat. Benar anak. Lepas tu tengah nak beli tiket nak naik tram. Sebab dah tak larat nak jalan. Alia tak ada. Alia dah tak ada sebab Alia dah ikut Fatimah. kawan dia. Penat lah guys. Muka-muka minta nyawa weh. Korang, that's our ride. Tak sabar nak duduk. Penat weh, penat. Ni budak tak baik. Dapat detect salah. Aku boleh tahu. Korang sebaik kita orang naik sebab dah nak hujan ni. Ya. Korang balik ke? Nak hujan. Betul lah. Tak ada angin. Tak boleh betul. Duduk tu ni mana ada gelang. So guys, I think it is the end of the vlog. Nanti Fatimah bodoh. Aku ready. Tak pernah ubah fikiran aku janji. Biarpun kau ugur aku ada